aku nak tunjuk kepada korang apa yang ada dekat Honda Collection Hall. Ini antara menjadi rekod antara best seller Honda yang ada. Ini adalah the first generation Honda Civic antara Goldwing yang terawal, Goldwing 1500. So ini antara model-model yang menjadi kegemilangan Honda untuk terus ke atas. Kau boleh datang sini, peminat-peminat Honda, aku rasa ini antara yang wajib kau kena datang, okey? Okey, masuknya aku dah nampak yang ni. Sebab rumah aku pun ada sebiji ni. Yang ini adalah Honda Cup, kita panggil dia Honda Cup ataupun Honda Super Cup C100. Yang mana, kau tengok ni. Legend dengan single seat dia kan, macam ni kan. Style lah, aku rasa siapa-siapa yang pernah ada ni memang akan kembalikan nostalgia korang. Super Cup yang ini. So, yang ini adalah orang katakan antara model yang menarik juga. Sama tu, yang ini adalah Honda S800. Okay, dia ada Honda S800. Termasuklah kalau kita pergi ke situ, yang itu adalah untuk Formula 1 lah. Dia orang buat sebelum ini lebih kepada Formula 1 regulation ni, engine dari segi engine yang di-upgrade daripada 1500cc kepada 3000cc dalam Italian GP lah. Yang ini pula adalah model RC148. It is the world first 5 silinder 125cc road racer. Yang ini dikeluarkan pada tahun 1966 dan dekat bahagian belakang kita pun ini lebih kepada model-model perlumbaan lah yang dia masuk kat sini. So ini dia model Honda first F2 Formula 2 race machine yang dipamer kat sini. Manakala yang ni lah RC116, mana mesin ini untuk motosikal ini dia dah menang 3 daripada 6 kali dalam kelas 50cc pada tahun 1966 World Champion Road Race Series yang inilah. So inilah dia orang antara motor-motor perlumbaan yang dia orang ni. Dan ni nampak ni, kena lah seluar merah, kereta merah, memang kena lah. Cuma kepala tak merah je. Ini dia memang minat lah. Bagi orang-orang lama, S800 ini dia. Berbezanya yang itu adalah soft, boleh buka. Yang ini adalah hard top yang ini. Yang ini adalah fully fastback coupe design S800. Bagi siapa-siapa yang tak kenal asal usul Honda, tetapi kalau aku tunjuk muka ni, korang confirm akan kenal dia. Ni dia. Ini adalah muka pengasas dia, Soichiro Honda, dan ini kawan dia iaitu Takeo Fujisawa. Yang ini adalah partner dia lah dalam membuat brand Honda. Dan sebenarnya Honda ni bukanlah buat kereta tau, awalnya, asalnya. Tetapi sebaliknya, ini adalah model terawal dia, iaitu bicycle dengan enjin yang ini. Ya, bicycle dengan enjin yang mana ini adalah model prototype dia yang pertama sebelum dia buat Honda Cup. Honda Cup 100 itu yang antara menjadi model legend. Dan kalau kau lihat kan, dia orang sebenarnya start daripada 1928. Sebenarnya untuk Soichiro Honda ni, dia bukanlah dia bukan start buat kereta atau buat motor, tapi sebaliknya dia adalah seorang peminat ataupun dia adalah seorang mekanik yang memang gilakan dengan enjin ataupun mesin, yang mana pada itu kan dia banyak dia buat piston untuk Toyota, tapi pada waktu itu memang gagal lah, banyak yang gagal. So lepas tu dia buka syarikat kecil yang dinamakan sebagai Tokai Seki, yang pada waktu itu yang ni Tokai Seki ni, pada waktu itu dia adalah buat gelang piston untuk kereta. Tapi malangnya lepas daripada World War II, Perang Dunia Kedua, everything kilang dia jadi musnah. So apabila perang tamat, dia terpaksa bermula daripada kosong, yang mana dia ambil sisa-sisa daripada alat ganti tentera tu, yang mulalah dia buat bicycle dengan enjin yang kecil untuk orang. Pada waktu itu mana ada motor, mana ada kereta, mana tu kan. Dia cuma buat untuk bicycle untuk orang katakan untuk bergerak lah pada waktu itulah. Dan that's why lah dia orang dua orang ni dia type out untuk membuat model Honda Model A. Inilah kalau kita nampak sejarah itu. Ini adalah complete model untuk Honda first
true motorcycle model dia. Ini adalah first model dia yang dibuat. Tapi antara menjadi legend adalah Honda Cup lah, yang 100 yang aku tunjuk tadi tu. Kalau kau datang ke Honda Collection Hall ni, kau kena ikut dia punya journey. Dia ada banyak chapter. Ada chapter 1, chapter 2 dan sebagainya. Yang ini adalah chapter 1, yang mana yang inilah yang aku cakapkan, dia bermula dengan bicycle. Nampak ni, ini antara model bicycle dengan engine dia buat. Dan kalau ikatkan, dia kata I want to make people happy. Yang mana kan dia buat benda ni adalah selepas daripada World War II berlaku, dia kata dia buat small engine untuk former Imperial Army to power radio transceiver. Yang ini dia buat digunakan engine yang ini untuk buat bicycle. Dia punya engine penutup minyak dia ni, dia guna macam penutup botol air tau, yang boleh pusing tu. Tak salah aku, ini adalah Type C. Ini adalah Type C. Ini adalah Drip E yang dia buat start slow-slow yang itu. Yang ini adalah Cup F. Beberapa model lah. Ini adalah model Juno K. Lepas tu dia buat pula facing the biggest crisis still Honda founding. Dan seterusnya kalau ikutkan, yang ini antara model-model motor-motor yang diterlibatkan secara acara-acara perlumbaan. So even kalau awak nampak kat bahagian belakang tu, ini antara model-model yang dia terlibat dengan model-model perlumbaan. RC160, RC142. So ini antara model-model yang menjadi kegemilangan Honda untuk terus ke atas. Pada waktu itu dia masih lagi buat motosikal, dia belum lagi buat kereta. Nah, selepas daripada itu dia buat kereta pula. Ini adalah model Honda T360. Ini adalah the first mass production for four-wheel vehicle yang dinamakan sebagai sport truck. Equipped dengan 30 PS di 4 silinder, 4 carburetor engine. Nampak ni, style lah, gila lah kan. Dan juga dia juga terlibat dengan model-model untuk perlumbaan yang buat kat sini. So few model kat sini, RA300, RA272 dan juga RA301. Sama juga yang ni, without racing, nothing will improve. Aku suka betul lah ayat-ayat dia ni. Nampak ni, ni antara motor-motor yang dimasuk juga untuk perlumbaan. CR110 93 dan juga 72, CB750 dan juga CB450. Alright, nampak ni the engine view. Lepas tu ini antara model yang cute aku rasa inilah mungkin start dengan Honda Monkey kot lepas tu kot, CZ100 dan juga Z100. Nampak ni the first mini car daripada Honda, iaitu yang ini di adopt daripada front engine, iaitu front wheel drive. Yang ini antara menjadi rekod antara best seller Honda yang ada. Ni adalah Vanos Honda. Tak silap aku, ini adalah open body wide bed truck yang dibuat kat sini lah. So yang ni lebih kepada RV lah, untuk recreation punya vehicle. Tak salah aku, nama ni dia ambil daripada nama Spanish kot, tak silap aku. Nampak ni, dekat tayar dia nampak ni. Style pun nampak macam gambar ni. So ini lebih cater untuk camping-camping. Okay, seterusnya ini dia Honda Z. So ini adalah the first generation model yang memang popular, especially bagi siapa-siapa yang nak cari sebuah sport car. Okay, yang mana untuk yang ini engine digunakan water coolant punya, transmission will relocate beside the crankcase. Ini adalah the first generation Honda Civic. Kadang-kadang tahu, nampak ni perbezaan yang sangat-sangat ketara with the two door pada waktu itu. Yang ini dia punya berat dia cuma 625 kg. Dia ni gunakan 1.2 liter je NA pada waktu itu. And kalau kau tengok kat sini, ini antara model yang terlaris juga. Maksudnya dia jual, tak silap aku, 15 total yang dijual, total dah jual 15 juta total untuk model Civic pada waktu itu sehingga 2003. Nampak ni, dengan steering inside dia. Kau tengok logo Honda waktu tu memanjangkan dengan seat dia. Style. Okay, ini adalah untuk bahagian belakang ni, Civic first generation. Nak buka ni dekat bahagian belakang dia. Okay, dan selepas tu situ pula, itu adalah sama juga Civic, cuma engine je yang dipertukar. Yang ni dah laku, dia first time dia dapat certified by certified by American EPA, Meeting State Exhaust Emission Regulation.
Okay, nampak ni with the engine. And kalau kalian tahu perubahan pada itu ni, macam cakap logo dia, Honda adalah jenis yang memanjang CVCC. Okay, dan ini pula the first model daripada Accord, with the CVCC juga. Yes, first generation Accord lebih panjang lah, lebih panjang. Of course yang ini 2 door, yang ni adalah 4 door. Okay, ini antara off-road pula, dia terlibat pula dengan off-road. Tadi funky bike dia dah buat, termasuklah untuk high performance dia buat, tapi yang ni lebih fokus kepada motor-motor untuk off-road. Dan selepas itu dia buat pula motor besar, iaitu ini dia Goldwing. Antara Goldwing yang terawal, Goldwing 1500. You see? Tapi kalau kau tengok kan, dia punya perubahan itu tidak ada banyak perubahan. Bukan tak ada, maksudnya DNA dia tu, DNA asal dia tu Goldwing ni masih lagi sama. Cuma perbezaan tu dari segi kemewahan saja, tetapi dari segi saiz benda tu dia lebih kurang sama je kalau kau nampak kan dari segi Goldwing punya tu. Okay, yang ini pula motor yang dia terlibat dalam perlumbaan. Okay, dan juga untuk ini first production bike on the greatness CBX. Inilah barisan model CBX. Okay, yang ini CB750 dan juga RS 1000. Nampak ni, nampak ini lebih fokus pada pertanian. Aku ingat ini stroller tadi, boleh tak budak ni. Rupanya I think rumput kot, rumput masuk kan, betul tak? Rumput ni, buat mesin rumput. Gila, lebih collection ni kan. Ini Word Camel sponsorship. Ini with the mobil, ada Canon Camel. Dan juga yang ini adalah bersama dengan Shell Marlboro. Okay, ini antara motor-motor perlumbaan yang dia join. Okay, dan untuk yang ini pula, packing mobility more enjoyable. Okay, wah, aku banyak yang aku tak tahu ni untuk yang ni. Ni dia TSCT. Oh sorry, ni lebih kepada mobility lah, lebih kepada pengangkutan, ataupun lebih kepada orang kata apa, mobility and usable. Yang ini pula adalah Honda City. Dia masuk ke model Honda City yang ni gunakan 1.2 liter engine. So kalau kau tengok kan, perubahan transformasi daripada dulu sekarang berbeza. Waktu itu logo dia dah lebih mengecil sikit. Transformasi yang ini kalau kau nampak kan, it's a 2 door. Nampak pelik sikit. Dan ini pula adalah Integra, dibuat pada tahun 1985 dengan mata terbuka kat situ, and ada sunroof juga. Yang ini pula adalah third generation untuk Civic, tapi kali ini yang ini dia buat yang versi hatchback 3 pintu. Nampak ni, so depan lebih panjang kan, you see, and bahagian belakang ni nampak berbentuk hatchback. Nampak generasi dia berubah kan. Yang ini pula Honda Civic Type R. Civic Type R dan Integra Type R. Rare, semua ada kat sini. Termasuklah S2000 ada kat situ juga. Nampak ni, Integra Type R whip. Uli. Dan juga S2000. Wah. Aku dapat S660 cukup lah, tapi ada 2000 pun dah fun dah. With the soft top kat depan. Lemai. Untuk chapter 3 pula, ini kita nak masuk ke tahun-tahun 2000. Yang mana ini dia untuk Honda Accord Aerodeck ni. Lepas tu ini adalah I think Accord the first yang gunakan front engine dengan front wheel drive. Untuk ini dengan lampu dia, masa tu memang antara model trend lah. Lepas tu ini adalah lebih kepada racing juga, sama juga. Ini adalah model-model motor-motor yang dia terlibat dengan racing dalam motorsport lah. Dia itu nampak ni, semua lebih racing. Selain daripada itu juga dia ada dari segi motor yang cc yang lebih besar lah, Honda NR yang ini. Lepas tu CB 1000 dan juga yang ini CB 1300 Super 4. Dan ini antara yang mencuri tumpuan. Yes, NSX guys, Honda NSX
NSX. Ini adalah the world first mass production yang gunakan monocoque body and with entire aluminium. Nampak ni, kebanyakan part dia adalah gunakan jenis daripada aluminium. Untuk tujuan dia adalah untuk, of course, untuk mengurangkan ringan dia. Yang ini berat dia cuma 1350 kg saja, dan semua adalah menggunakan all aluminium monocoque body with a 3.0 liter engine dia. Nampak ni, gila lah. Style lah wey, style lah wey. Ini pula adalah NSX R, yang mana yang ini adalah lebih ringan ataupun 120 kg lebih ringan daripada NSX yang sedia ada. Ini adalah Honda Odyssey, yang ini pula Honda CR-V setahun selepas dia itu 1995. Ini adalah Honda CR-V, dan thank you for the 30th anniversary. So maksudnya diorang dah, untuk Honda CR-V dah 30 tahun dah berada dekat market. Okay. So itulah antara koleksi-koleksi kereta yang kau boleh dapat tengok dekat Honda Collection ini. So bagi peminat-peminat Honda lah, anda kata satu hari nanti kalau kau ada rezeki datang ke Japan, jangan lupa drive datang ke sini, ke area Montegi. Kau boleh datang sini, peminat-peminat Honda, aku rasa ini antara yang wajib kau kena datang. Okay, so masa terlalu pack, kita orang dekat sini tak sampai sejam ni. Aku pasal cerita yang mana aku boleh cerita je. I cannot go terlalu detail, tapi kena tahu detail, boleh datang ke sini, make sure, sebab ini adalah tempat yang berbaloi untuk kau datang. Dan untuk masuk sini, tiket lebih kurang dalam 3,400 yen, probably dalam 100 lebih. Nampak ni, aku dah mencungap dah. Okay, thank you for watching. Minta maaf kalau ada sedikit fakta yang silap ke apa, mohon betulkan kalau mana yang betul. And macam biasa, bagi anda yang mungkin baru jumpa channel ni, yang masih subscribe, bantu subscribe, bantu tekan lonceng, follow segala social media kita orang, Facebook, IG, TikTok, Kuala Laju. Dan kita akan jumpa dah pada masa akan datang. Bye-bye semua. Assalamualaikum.